like Paris 777 ingat lagi. The only steward aku kat depan. Dekat business class tu perempuan. Jadi geli. Lepas tu tiba-tiba malam tengah flight tu tiba-tiba ada orang menjerit kat belakang. Ada wow menjerit pada kabin gelap. Aku macam mana ni, aku orang lelaki. Kau seorang yang lelaki. Babe, macam mana ni? Macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat? Aku pergi belakang. Macam, ma'am, aku kata please, slow. Because ma'am. Dia lah couple. Duduk dekat door 3. Gaduh. Sebelum tu peluk-peluk. Kru cakap cium. Peluk-peluk cium. Lepas tu tiba gaduh dalam flight. Menjerit tau. Aku macam, mana aku nak buat? Macam, ma'am, please keep quiet. Aku cakap, you shut up. Aku menjerit kat dia. Aku macam terkejut. Kau jerit dia? Aku jerit dia. Dia stop, dia menangis. Lepas tu semua passenger macam lega. Terus dia duduk diam. Aku pun aku rasa macam Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali lagi ke episod terbaru podcast Borak Dalam Geli, podcast aviation nombor 1 dan pertama di Malaysia. Ya, banyak sekarang pengiktirafan tambah lagi satu. Aduh. Bersama saya Real Siki Faizal. Ya, nak menunjuk. Apa tu? Tak adalah. Orang lain waktu kita rakam ni naik ke genting. Apa? Dengar lagu begitu. Tak apalah, babe. Konsert. Aku ada ni je lah. Sebab hari ni kita tak pergi. Kan? Jadi pada korang semua, pengorbanan tak adalah. Memang plan tak pergi pun. Untuk anda semua, kita masih lagi bersama-sama dengan anda di YouTube. Banyak komen. Saya dah lama tak baca komen ni. Kenapa? Aku nampak juga kau macam menghilang diri daripada ruangan komen itu. Sebab aku tahu yang macam episod tu aku takut nak masuk. Episod tu macam tak apalah, diam je lah kan. Episod yang kami sediakan untuk anda banyak 20 semuanya. Komen-komen diorang Okey. Alhamdulillah. Tapi tak ada yang tegur dia macam merentas masa kejap ini kejap tu, diorang tak ada tegur lah. Tak ada. So far diorang masih lagi timeline tu tak ada yang komen lagi. Pasal timeline kita. Hanya kita saja yang tahu. Yes. Okey, seperti biasa kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Ramai lagi yang menonton tapi tak subscribe, mengikut analitik di dalam studio YouTube saya mengatakan lebih pada 70% tidak subscribe. Bawa rotan lain kali bang. Kita bawa rotan, kita rotan ke depan-depan ni. Dan kau rasa walaupun begitu, ramai juga yang memberi super thanks. Ramai. Alhamdulillah. Dan ada pula yang bertanya, saya dekat Singapura, macam mana saya nak menyumbang super thanks? Okey, sebenarnya anda berada di merata dunia. Semua anda boleh menyumbang ikut currency negara anda berada. Nampak sangat dia baru join Itulah dia. Kita dah cakap pasal Aussie dollar. Kita dah cakap pasal US dollar kan? Dia baru tanya. Tak apa, yang baru selamat datang. Kenali kami dengan hati yang terbuka. Dia kalau nak letak super thanks tu dekat kalau tengok di video melalui device anda, peranti handphone ke iPad ke, dia ada satu kat bawah video tu ada lambang love dengan dalam tu ada ringgit. Dolar ke apalah. Tekan yang itu. Dia sebaris dengan you share, you comment, you love. Dia sebaris. Korang pilih kat situ. Provided you dah key in the details of your banking apa semua macam. Provided dalam bank ada duit. Wherever you come from, if you use the U-Trip, Me-Trip account, whatever it is, make sure you have money lah. If you don't have money, we cannot do anything. But you can send money to we don't want to reveal the address lah where we are. Yes, betul. Dengan super thanks ataupun subscribe itu banyak membantu kami untuk terus lagi bergiat aktif untuk menghasilkan. Tak dengar aku cakap English. Kita dah boleh lah ada guest bahasa Inggeris dah. Can you speak English? Tapi kan ni guest nak tunggu sekejap. Ini aku baru tadi semalam. Semalam. Kau memang bahasa kau kan? Baru semalam tadi. My wife share pasal this cabin crew from Etihad. Dia foreigners, Mak Saleh lah. Dia kata dia nak buat macam YouTube channel bercerita pasal ex cabin crew. We stop them.
We stop you. You cannot do. You cannot tapi dalam bahasa Inggeris. Dia kata siapa ex-Kami Crew come lah. We coffee, we chat, nak buat macam podcast jugalah. Tapi aku geram je nak masuk jadi tetamu dia. We need to invite him. Kita masuk je tetamu. She. Must be so pretty lah. Etihad Airways. Tapi tak tahu apa nama dia. Whatever it is, nampaknya kita ada persaingan di peringkat antarabangsa sekarang. Dah tak padan dah anugerah gempak tu. Kita kena go international lepas ni. International, why not? Kita kena pertajamkan lagi bahasa Inggeris kita. Tajamkan, patah-patahkan. Lantaklah korang kan, dengarlah lah kat belakang tu. Okey. Alright, kita akan bersama dengan tetamu kita ini yang merupakan bekas pramugara selama lebih daripada 15 tahun. Lama dan saya dan beliau ini pernah bekerja dalam beberapa flight. Banyak. Dan banyak. Dan dia tak payah ceritalah, sudah ceritalah saya bagi tahu nama betul dia. Nama timbangan dia dekat dalam IG. Nama betul dia aku tak ingat, nanti kita tanya dia. Tuan-tuan dan puan-puan, aku ingat kaku je, tak tahu nama sebenar. Saya kenalkan Eddie Stefano. Welcome aboard. Selamat datang Eddie. Kau kan aku mana tak ingat dah nama penuh kau. Nanti sekarang ni just biasa bagilah kita punya nama sebenar dia mesti Khairul Idwan, ada Iwan. Ada Iwan. Mana tahu tiba-tiba Zaidi je ke? Zaidi boleh juga kan? Khairul Zaidi ke? Tanyalah dia depan mata dah ni. Kita kan suka meneka. Okey, right. Okey, Eddie. Sila kenalkan nama, asal usul, sekolah kat mana. Itu je lah. Kalau cik-cik single ke tak, anak berapa? Go. Okey, nama sebenarnya ada Eddie tu. Ada. Dia betul tadi Wan tu kan? Ada Eddie Azwan. Aku dah cakap. Eddie Azwan. Eddie Azwan. Tapi memang betul Eddie, Muhammad Eddie Azwan. Muhammad Eddie, EDDY. EDDY, Mak Saleh kau. International Before that very international. Yang penting acik-acik menang 1-0 dengan kau. Okey. Kau di apa ni sekolah apa besar asal? Tapi memang okey, asal Kelantan. Mua Kelantan kau. Kau tak tahu. Dia tak pernah cerita. Aku pun. Oh my god. Okey, nanti. Tapi sekolah kat KL. Kau dekat gambar sikit, kau tarik sikit mic kau tu. Tapi sekolah kat KL lah. Sekolah kat KL, tapi kata 4-5 balik Kelantan sekejap. Balik kata kejap, which part of Kelantan? Kelantan. Newcastle? Tengah. Tengah ada Kota Baru lah. Bau budu kuah. Set budu lah kau. Set budu lah kau. Set ni sekarang ni sekejap you hold kat situ. Cik-cik. What happened to you? Fly a few times, very happy. Very international flight. Let everybody say who flew with me. I very quiet, you know. Faham. No chit-chat in the galley. Dia tak tahu ke di Kelantan? Tahu. Tahu rasanya, saya tahu. Kau rasa Rasa sebab you yang tak mengaku Kelantan. Sebab memang tak lagi kat sana, besar kat KL daripada kecil. Tapi kau Kelantanis punya. Tapi family semua memang Kelantan lah dua-dua. Like pure lah. Pure lah. Dia sebut pure tu pun a very like pure lah. Susah tapi lah. Kalau bunyi kecek Kelantan tu huduh lah. Huduh lah bunyinya. Dia malu nak cakap. Okey, sekolah rendah di mana? Sekolah rendah di Jalan Hantuah, KL. Okey. Depan yang Victoria Station. Victoria. Itu zaman apa tu, Dek? Institut Victoria. Station tu I tahu zaman you buat apa kat situ, Dek. Okey. Lepas tu? So sebab bapak saya ni pegawai penjara. Okey. Orang BBCC tu tempat I dibesarkan. Bukit Bintang City Center. Wow. Yang sekarang tu? Yes. Kan dulu tempat penjara tu memang tempat kita dibesarkan kat situ, because situ ada rumah untuk staff, ada penjara kudu kan. So memang dibesarkan kat situ. So daripada kecil-kecil tu memang kawasan Bukit Bintang tu kita punya lah. Macam tu. Walaupun Kelantan Kelantan sebab mak saya pun cikgu, dia pun kat sini, bapak saya pegawai. So semua kat KL lah. Semua kat KL. KL. Lepas itu sekolah menengah dekat sekolah menengah pun dekat Kampung Pandan. Lepas tu biasalah budak-budak macam kita nakal kan. So at the end of the day macam fikir balik, tak apalah kita balik. So my uncle cakap betul you balik Kelantan lah. At least you concentrate belajar. So bila belajar betul-betul, then tu Form 4, Form 5 tu? Form 5 di Kelantan. So I dengan nenek I
Kat mana tu? Dekat Ketai lah. I mean sekolah. Sekolah Ketai biasa. Sekolah tag. Sekolah rendah tag Tak, sekolah menengah. Sekolah menengah Kita Ketai. 4 atau 5. Aku ingat ke family dia hantarlah ke sekolah madrasah agama. Kan? Anak nakal, aku letakkan dalam tu. Oh, maknanya kau form 5 dekat Kelantan lah. Kelantan. You bayangkan sebab kita daripada budak dulu kan masa naik bas kan pergi sekolah kan. Kita naik bas kat belakang Jepudu tu pergi ke Pepandan. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu balik Kelantan naik basikal. You imagine you tak pernah naik basikal lalu ikut bendang. Kaca shock sekejap kat situ. Jambret kehidupan. Tapi masa buat ni lah macam tu. Tapi kau kat rumah kecek Kelantan? Okay, kalau dengan parents tak. Dengan nenek semua kecek Kelantan lah. Maknanya masa kau pindah ke Kelantan tu, kau punya German Kelantan tu tak berapa nak fasih? Bunyi okey tapi hodoh. Hodoh lah bunyinya. Mangkan mana? Tak adalah macam tu sekali kan. Sebab kita Ni kalau datang sekolah aku ni aku tahu dah nak letak mana ni. Tapi bila keluar sekolah kat sana, budak-budak tu budak Kelantan kalau tengok orang luar masuk ni macam dia nak bully kan. Kau kena bully lah. Mula-mula kena bully, tapi bila cakap asal kat sini baru dia orang terima, baru dia baik. Macam tu. Because kita kata sebab kita kata kita memang orang Kelantan tapi besar kat KL, no back to Kelantan. So dia orang accept dan dia baik lah dengan kita. Kalau tak memang cari pasal lah dia orang macam tu kat sini. Tapi masa aku sekolah rendah pun ada juga ada seorang budak baru masuk darjah 5, tiba-tiba dia cakap luar, kecek luar. Macam kita macam pulau Konde sekejap sebab kita tak boleh nak link. Tapi bila tahu yang parents dia orang Kelantan, baru kita macam okey. So jom kita ajar dia. Macam tu kan. Bukan ajar pukul, means ajar bahasa dan berkawan dengan dia. Tapi slowly after 6 months kau dah boleh ni kan, boleh speaking Kelantan. Sebab kita berkecil pun dah biasa dengar saudara mara pun cakap Kelantan kan. Cuma kita tak praktis cakap je lah macam tu. Tapi masa tu apa pendedahan kau kepada dunia cabin crew? Dia sebenarnya tak ada pendedahan pun. Tapi dia tak ada kena-mengena pun. Tapi daripada kecil ni I memang suka tengok bas tau. Dia macam driver bas kan. Okay, bas balik kampung kalau kita naik bas sampai cita-cita nak jadi driver bas because I minat melukis. So I lukis gambar bas apa semua. So bila bas related to flight lebih kurang sama kan. Bas tapi kita go to daripada pelik. Aku tak boleh nak brain. Macam mana bas dengan cabin crew dia cabin crew macam ni. Dia cabin crew sebenarnya dia terjadi secara tak sengaja. Okey, tak sengaja. Bukan plan nak jadi cabin crew. Ini masa sekolah rendah bas je lah. Tak ada pendedahan tengok cabin crew, tak ada. Tak ada, tapi biasalah bapak kita ada beli macam main congkak bentuk kapal terbang apa semua. Dah biasa. Ada mainan kapal terbang. So memang minat benda-benda yang macam tu. Kau minat pada aviation, bukan tu cabin crew pramugari. Itu sebab masa tu pemedahan tak banyak. Tak banyak sebab sangat kat Kelantan tak ada. Betul. Kan? Jadi hanya orang tertentu yang boleh naik kapal terbang. Orang yang mampu je naik kapal terbang. Macam aku kat Kelantan juga. Aku membesar di Kelantan. Aku hanya tahu pendedahan cabin crew tu adalah perkara yang macam best, yang glamour, pasal dalam satu iklan surat khabar tu dia mengatakan gaji bermula daripada RM1,300. That was tahun 90. Banyak. Best lah kerja pramugara. Itu je pendedahan aku. Betul. Tapi macam kau tak ada cita-cita langsung. Nak kata cita tu rasa macam tak ada. Mungkin tak layak kot. Okay, macam tu lah. Habis tu cita-cita sekolah menengah nak jadi apa? Cita-cita kau? Sekolah menengah macam contohnya pegawai bank, cikgu, benda macam tu lah. Tapi memang dari sekolah memang saya suka melukis, suka buat benda-benda 3D. Jadi dalam otak tu ada fikir macam minat juga architecture, architect bla-bla.com.my. So that's why bila habis belajar dekat tu dan back to KL, alhamdulillah keputusan sangat baik masa SPM. So menjadilah hantar ke kampung tu, naik basikal kokek tu. Dapatlah 7A. Bayangkan masa dia terjadi salah satu sebab saya ni tak klik dengan my arwah dad lah. Sebab dia macam garang. Kan pegawai penjara kan tak klik pasal dia garang. Dia garang. Tapi tak ada isu drama, tak ada lah. Saya dalam rumah tu macam tak boleh klik. Dia ada je saya pasal. Itu biasalah. Dia tengok kan. Anak pula nakal. Lepas tu kan of course lah orang tua kan. Time semayang kena semayang. Kita tengok kartun tiba-tiba tutup. So kita rasa stres tau. So bertahun-tahun tak bercakap, diam. So that's why macam kita protes dalam diri. Even form 3 pun dulu macam tak nak belajar lah, nak fail, nak cari kerja. Siapa yang macam tu tau punya fikiran. Faham? Tapi at the end of the day you tak belajar, you dapat A juga. So macam betul. Orang lain tengah buat SRP. Masa tu SRP kan panggil. Aku main badminton hari-hari. Dekat tempat badminton tu lah. Memang tak nak belajar. Tapi SPM dapat grade A. Maknanya kau dalam kelas kau fokus lah. Mungkin fokus.
Jadi aku cakap, I got potential sebenarnya. So macam, aku alamak lulus pula macam tu. Kan? Baru nak kerja. Macam kononnya macam nak ambil duit sendiri, nak keluar. Biasalah nak jadi driver bus lah waktu tu. Nak kata driver bus tu kita adore je lah. Tengok benda-benda macam tu kan. So after that, balik Kelantan, belajar betul-betul. Alhamdulillah memang jadi best student lah. Dapat nombor 1 daripada tempat pertengahan tempat sampai akhir SPM dalam kelas nombor 1. Tapi memang belajar betul-betul. Kat depan rumah kan tali air kan, duduklah tali air seorang-seorang. Feeling lukis gambar. No, because pesan lah macam my auntie pun cakap, dia kata you kena belajar lah betul-betul because you dengan your dad tak klik. So in future kalau you susah, siapa nak tolong you? So that's why I macam I kena belajar betul-betul because daripada situ baru kata tak ada siapa boleh tolong kita selain kita sendiri, betul tak? That's why I pegang kat situ lah. That's why I study betul-betul. Jadi best student. Dan Sambung belajar kat ITM lah. You ITM mana? ITM masa tu masih lagi ITM. Jong dah ITM. I ambil architecture di Manjung 1 tahun. Shah Alam 3 tahun. Kampung aku juga kat Manjung juga. Setahun dekat Manjung, 3 tahun kat Shah Alam. 4 tahun semua. So 4 tahun. So bila dah habis tu kerja buat macam design lah. There's one of my friend offer dia tadi, kau tak nak kerja tempat design, gaji banyak. Because masa tu not only design, you buat sales at the same time. Maksudnya sale macam furniture you buat. So kalau you dapat klien yang spend banyak, you dapat commission. So you bayangkan masa tahun 1999 gaji you pun boleh dapat 3,500, 4,000. Betul. Can up to 5,000 masa tu. Sampai you beli kereta lah. Excited, masa tu. So kau macam stable lah. Stable masa tu. Memang happy. Masa tu kan phone baru keluar. Zaman-zaman latest lah phone Nokia. Zaman-zaman banana. Yes. Kau dah pakai dah. Sudah pakai dah. Umur masa tu 25? Mana 20 masa 18, 22, 23 lah. So kau dah financially stable. Betul. Lepas tu kebetulan bila dah kerja, tiba-tiba office boss pula dia kena stroke. Dia very young boss lah, tapi dia kena stroke tiba-tiba. Sebab dia lah jaga financial, dia lah jaga apa. Jadi bila stroke, benda tu jadi gaji tak dapat. So I kata macam mana ni kita nak buat. Because kebetulan pula zaman tu memang bila sepatutnya I nak further study overseas, tapi ditutup sebab kegawatan ekonomi. Jadi tak dapat. Jadi you buat local je lah. Okay, lepas tu bila dah kata macam mana aku nak kerja dah 2 bulan tak ada gaji ni, kereta nak kena bayar, buka lah newspaper. Newspaper datang kisah ada cabin crew. Aku nak cubalah. Lepas tu tengok atas ada kartu bang lalu, okay best juga kan cakap macam film. Tapi kan kawan tak ada yang jadi cabin. Kawan tak ada. Ada. Ada kawan masa tu saya masa I buat kerja ID tu, ada kawan juga budak-budak Sarawak ni, dia kawan dengan budak-budak kru juga. Macam sekarang Grace Teho yang stay flying, itu kata your daughter, this cabin crew macam hebat lah. Tengok orang yang pasang nampak hebat tau time tu. Macam hebat. So ada few Laura Pranti yang sekarang jadi lecturer, dia pun cabin crew masa tu. So pergi rumah dia macam ada cabin crew. So macam tengok macam tu lah, macam tak adalah perasaan macam boleh ke aku dapat, susah lah. So you try. So buka newspaper, try pergi ke Kelana Jaya. Ramai masa tu. Tempat jatuh dan bangun. Kelana Jaya pergi, masuk orbit. Macam tu memang tahun 2000? I think 2000. Sebab I join 2001 bulan 3. Rasa awal 2001 tahun 2000 kot. Awal 2001 hujung tahun 2000 macam tu. Saya belum lahir lagi. Okay. Sebab rasa masa tu pun MS pun ada problem, tak ambil. Sebab ingat lagi antara my first batch dengan batch sebelum tu, the gap lebih kurang 6 months tak ada kelas. Yes. Ingat you all 107, 106, lepas tu tiba-tiba jauh baru kita orang masuk. Macam tu. So kebetulan masa tu interview tiba macam next macam tak sangka dia hebat next sampai malam tu juga dapat result. You dapat hari yang sama. Hari sama dapat. Wow, cepat. Tapi berapa ramai tu? Ramai, penuh dekat Kelana Jaya tu. Kau queue ramai. Kau sampai pukul apa? Pagi lah. Tapi habis lebih kurang dekat maghrib jugalah. Cepat lah. Apa yang momen yang kau boleh ingat sepanjang interview tu yang dia sebenarnya siapa beritahu kat saya, dia kata apa-apa pun senyum je. Siapa bagi tahu? Ada dapat daripada kawan-kawan kru yang kata jumpa. Dia kata senyum je. Apa-apa dah stresskan you kat dalam studio, senyum je. So I ambil senyum tu as my punya
kekuatan lah. So kadang-kadang masa dalam tu dia bising. Dia kata, kenapa you tak ni? I tak bawa CJSPMI. I bawa yang ITM-nya. Kan? So dia kata, kenapa tak bawa? Dia kata, I'm really sorry. Tapi dia bising-bising. Dia pressure. Dia seorang lady lah. Indian lady tak salah. Tapi I senyum. Dia senyum. Dia kata, tak dapat lah. Dia pressure kau juga? Dia pressure. Dia kata, tak bawa bla 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 bla. So dia nak tengok tau macam mana you terima pressure tu kan. So I just senyum. Sebab I tengok yang barisan I ni semua yang wah, nak kata English tu memang powerful lah. Indian semua memang cakap non-stop. So I pun senyum cakap. At the end of the day macam we go for next stage. Dapat. So rezeki lah kat situ. You pun rasa senang je lah. Budak pandai bang. Kalau dah pergi interview tu ada kan. tengok pun arkitek. Dia tak tanya kau kenapa nak kerja ni, sedangkan you you are so good in architecture. Tak ada kot. Dia tak ada tanya. Sebab diorang tak pandang tu semua. Diorang pandang as long you ada SPM dah. Jadi zaman tu kau tak bawa kau punya arkitek punya. Bawa lah. That's why dia marah tak bawa CJ. Sebab CJ tu kat Kelantan tak ambil. Oh, dia nak SPM kau. Dia juga SPM tu. Betul. Adik-adik sampai sekarang pun adik-adik SPM. Kau ada diploma PhD pun kena bawa SPM juga. So kena bawa SPM. So interview and then pergi buat medical check up. Terus dapat. Selepas itu masa tu kau tak kerja. Masa tu memang tak kerja because dah tak ada semua kan. So masa tu terpaksa cakap, alamak aku tak kerja, macam mana nak bayar. Lepas tu masa tu kita buat kelas pun berapa 500-600 kita dapat. 500-700 ya. 700. So kau jalan-jalan lepas tu lepas beberapa jalan cakap lah, memang cakap kereta ni boleh tak pinjam duit nak bayar. Dia kata okey je, proceed je. So I pun teruskan lah. So bila buat kelas training dapat best student ya. Aku dah tak babe. Kalau kau nak tanya di guest kau ni dia ada fail ke tak kan. Aku rasa kita tak payah tunggu babe. Yang perempuan daripada ini nak tanya engkau masa kat dekat akademi tu kau main badminton juga ke? Oh tak. Cakap Kelantan ni main badminton je. Dia tak study babe. Dia pergi lepak kat Giant. Tak study langsung. Tapi kau jenis senang belajar lah kot Mungkin lah kot. Sebab mungkin senang nak absorb kan benda-benda, mungkin lah. Mungkin kau cakap kelebihan lah. Kau jenis orang ajar masuk dalam kelas tu. Apa tu bang? Main dalam kelas pun main. Foto apa bang namanya? Foto something yang mengingat kan. Duduk pun belakang tapi bila dah sekolah kat Kelantan tu duduk dekat depan lah, first row. So jadi kesayangan cikgu lah gitu. Tapi dekat akademi kau duduk belakang main-main juga. Ke akademi because bila kita dah bekerja, because bila you buat design, jumpa orang, jumpa apa, so ada pengalaman sikit lah. Jadi bila I masuk dekat kelas, diorang banyak mengharapkan I juga because I consider senior lah, dah berumur berbanding yang lain. Yang lain 19. Yang lain 18, 19. So exam semua takut, nangis-nangis nak bagi tiru apa semua. So alhamdulillah macam buku safety apa semua kita belajar dan boleh masuk lah. So kita tolong juga diorang. So at the end of the day buat kelas juga. Itu ya, dia jadi best student sebab dia dah belajar melalui mengajar orang. Senang. Sebab masa SPM dulu pun ada juga kawan-kawan datang rumah lepak sebab nak suruh kita belajar dia, sebab itu tu kita belajar, kita dapat satu je kan. So diorang macam nak share. So kita ajar dia jugalah sebelum exam tu, macam tu. Tapi kau tak ada culture shock? Budaya yang ada dekat akademi tu aku rasa a bit different kat dalam tu. Dia different, dia lebih kepada sopan santun lah kat situ. Betul. Dia lebih kau nak menyanyi ke bang? Ada yang greetings. Greeting. Magic words. Yes, benda-benda tu. Dan sebenarnya dalam airline ni yang menghantui I sampai habis pun problem nak salam orang. You tahu tak sebab apa? Tangan I basah. I tak boleh. Kalau I orang cakap yang tangan basah ni lah, acik-acik cakap dia kuat cemburu. Tak tahu. Tak apa, sampai pernah kena taruh because of tangan basah. Kita tak tersalam orang because kita macam tengah nervous semua kan. Cuba elak nak salam orang tapi orang tu duk tengok kita. Adalah satu cerita tu pasal tangan basah lah. Tu susah tau. Tapi yang herannya bila kat atas kering. Yelah memang atas kering lah. Bila turun dia ni lah. But menarik you cakap sebab dalam jadi cabin crew ni kan, dia macam bukan saja ikut buku bang. Tapi kita ada praktikal kita. Adakah orang yang best student ni bila SNY, bila first solo, dia jadi best student juga. Dia jadi best cabin crew juga. Tahu bang? Macam, yelah, aku selalu tanya, kau best student. Masa SNY, kau cakap tak kau punya kau best student? Tak ada gila. Mau nak kena. Tapi because bila you dah ada best student tu, keyakinan. Nak kata keyakinan sebenarnya lagi takut. Sebab maksudnya setiap kali flight memang kena buka safety book. Itu memang I buat amalkan 5 tahun betul-betul sebagi flight mesti buka safety book. Baca tengok supaya kan
Kita takut kena, because airline ni kalau you dalam the briefing room tak dapat jawab, orang akan pulaukan you tau. Betul tak? Orang nampak you bodoh dia ni. So kita tahu kau ni bakal menyusahkan aku. Kita pernah nampak orang yang tak dapat jawab dan semua macam bila pergi ke kapal semua tinggalkan diorang, tahu tak? Kan kesian kan. Jadi kita macam tak boleh lah, kena belajar. Ada benda tu Ada culture macam tu. Diorang bercakap-cakap, bercerita. So kita macam kesiannya. So, kita dekat belakang buatlah baik-baik dengan dia kan. Because kadang-kadang benda tu bukan sebab dia tak tahu, mungkin sebab nervous apa semua kan. Tapi itu yang I amalkan 5 tahun saya fly tu, tak ada rasa senang pun. Because kita rasa macam still tak cukup kan. Macam takut ni. Sebab you bayangkan nak fly ni, bukan you fly dengan orang yang you kenal, you orang yang tak kenal. Yang lain-lain kan. Yang lain-lain. So bayangkan dalam penerbangan yang 3 jam, you kena kerja satu galley yang contoh 140 passenger dengan 3 orang yang you tak kenal sesiapa. Strangers. Macam you nak kerja, you nak serve orang tu supaya benda tu jalan lancar. Itu sangat mencabar sebenarnya. So SNYU runs SNY memang tak semestinya lah. Sebab kita first time kan dalam flight macam goyang macam mana ni, aku rasa macam pening sekejap nak pegang jus kan. Lepas tu ingat lagi dekat Subang, masa tu I pernah kat Subang Airport sekejap. Setahun kat Subang Airport kan. So ingat lagi Hazmi your best friend. Tengok kau pada kenapa ni masa tu kan check in kan masih hijau lagi kan. Pesannya rupanya memang itu kaki taruh lah. Itu memang bodoh lah. Yang you LS yang you masukkan tu, dia jenis macam dia loud, dia loud. Jadi kita pun tak biasa kan. Macam mana dia bukan kaki taruh, dia loud. Dia tak betul dia cakap dia, tapi dalam hati dia tapi bila Hazmi tu dah cakap good luck. Oh my god, nervous. SNY tu. Tapi memang masa tu pula kerja business class dengan dia. Dia letak. Aduh. Sebab kita belajar dekat training, kita belajar hanya basic tau. Kita tak tahu menu apa dekat on board. Kita tak tahu macam mana serve. Yang kita tahu ekonomi dalam plastic foil. Betul tak? Itu meal untuk ekonomi. Tiba-tiba kat first class, business class you kena kerja. Dia kata okay, you serve the customer, you give this to the passengers. So dia bagi macam satu sate dalam, kan benda tu kan ada sate dalam tu. So mati-mati ingat sate tu untuk setiap passenger. So pergi bagi kat passenger, letak satu dekat ada this one orang government kot bagi satu. Lepas tu tiba dah panas lah. Ada sate. Tu all passenger, no, it's only, you have to share to everyone. Oh shit, passenger pun nak makan. Sorry sih, I ambil balik. So ya Allah, malu dia pun macam dia kata macam tu. Kita mampu lah. Selamat. Benda-benda SNY kau? SNY. Sebab you tak tahu tau. You kau ambil balik. Ya. Passenger win. Ambil balik. Passenger tu baru nak makan. Maaf cik, ambil balik. Kalau aku jadi passenger tu, dah nampak 20 batang dah kat situ. Dia tak ada lah 10 batang, mungkin dalam tu 6 atau 8 kan. Aduh. Sebab you tak tahu. You ingat benda tu satu passenger, dia pula tak mungkin tak. Dia pun tak perasan. Aku pula panik. pula Rupanya dia ada banyak selection. So you bawa sate dulu, you bagi, and then you go for another savory semua kan. Rupanya ingat seorang satu. Macam tu lah. Ya, itu menampakkan best student dah. Sebab cabin crew punya kerja, it's not theory. Guys, it's not theory. Theory you boleh perform okay, tapi practical dia lain sangat. Itu adik-adik kita yang tengah nak join cabin crew besok, benda ni boleh buat ambil betul. Tiba lah. Lepas tu itu buat first class, business class sorry. Lepas tu pergi ke economy, flight lain. Ada satu senior stewardess ni quite famous lah. Pasal dia cakap famous kat Kota Kinabalu di zaman-zaman tu kan. So kita kerja dengan dia. Kita pula flight Kota Kinabalu penuh. Jadi masa kita nak masuk tray tu, kita confused mana satu nak masuk point. Dia ingat tak? Bila salah masuk, habis salah masuk dia sengit semua. Bersangkut-sangkut. Sampai kat galley dia kata kau keluarkan semua. Keluarlah kat lantai tu, susun balik. Nak loading punya ni kan. Masa kita nak retrieve dah habis. Dia dah habis. Gila, masa tu memang. Sebab bila kita ambil tray yang tu, dia orang kan bersepa-sepa. Jadi kita pun tak faham nak letak dot, kan ada dot mega apa semua. So kena tahu mana satu dot you masuk supaya you ada space in between. You salah masuk, habis. Tak muat semua. Tiba-tiba mana 10 lagi nak letak dah penuh ni. Masa tu dia bebe dan muka tebal lah buat at the end of the day. Asli benda-benda macam tu you ingat sampai betul tak? You dah boleh you tahu macam nak susun kan macam tu. Betul. Aku pun SNY pun benda-benda macam tu, benda yang tidak diajar dekat tak belajar dekat K Academy. Alright. Satu yang menarik dia yang highlighted kat sini,
letak ambil balik itu. Itu best. Itu best. Okey, kita berat seketika. Siapa nama customer tu? Kesian weh. Berat seketika kita lepas ni kita pergi first solo dia lepas. First solo? Alright. Apa lagi cerita first solo dia? Ke mana kita jumpa selepas ini. Yep, masih lagi bersama dengan kami berdua. Untuk korang semua, komen-komen lah kat bawah macam-macam kan cerita kan. Best student, macam tu lah. Untuk korang semua, jangan lupa selalu bagi super thanks. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Negara mana korang ada, jangan risau. Yuk tu dah siap sedia dah untuk korang dengan mata wang masing-masing. Betul. Okey, Eddie, tadi kita stop dekat kau punya kelang kabutnya SNY kau. So, adakah kau punya first solo pun hara juga ke macam mana? First solo so far okay lah, sebab kita kan macam mungkin kita fast learner kan, kita tengok apa semua. Satu, nak selamat dalam airline ni kena humble lah. Betul tak? Kan, kalau you kena marah pergi diam, misalnya you buat je apa dia suruh. Walaupun benda tu rasa tak betul, ikut je. Ikut je. Because rasa ini flight dia, ikut je. Sebab kalau you nak lawan benda tak betul atau betul, akan jadi masalah lah. Tak jalan-jalan lah kapal terbang tu. Cuma confuse masa tu. Contoh kalau nak stop, bawa track shoot, bawa slipper. Aku macam stop. Orang lain pakai kasut. You faham tak? Kita tak biasa nak stop. Maknanya night stop pada kau tak, just you relax. You faham relax. tak? Tidur je. Tidur. Kalau pergi share makanan. Kalau keluar bawa pakai track shoe, pakai JC dan satu leader ni cakap, tak boleh you macam ni. You kena bawa kasut. Oh ya ke? Baru situ baru you tahu. You faham? Okay, nice to know. Ini nice to know untuk orang-orang luar. Cabin crew, dalam beg diorang tu, kalau diorang night stopping, diorang berada dalam masa syarikat. Maknanya dalam masa dia masih bekerja lah, even though out of uniform, tapi kriteria pemakaian itu haruslah senonoh lah. Kalau perempuan tak boleh mengikut jenama syarikat masing-masing. Kalau Malaysia Airlines, dia take and tidy. Macam AirAsia, dia boleh fun-fun sikit, boleh mungkin light loose sikit dia punya rules and regulation. Tapi di Malaysia Airlines, pada kita orang haruslah orang kata proper. Itu nice to know bila night stopping. Okay, teruskan. Lepas tu apa yang kau yang apa lagi hara lagi hidup-hidupan LS tu bagi tahu kat kau kena tak boleh pakai macam ni. Lepas tu dia tengok engkau lah. Sebab kita ulang sekali. Kan kita baru first solo. So bila nak stop KK ke apa, ajak makan. Because kita pun tak tahu tempat tu kat mana nak makan, kat mana nak pergi. Kan kompleks tepi tu semua kan. So biasalah dia orang kan satu group. Because di BKI lah 7 kan 7 kan 5 orang. So kita pun tak ramai. Jadi apa-apa kena ikut. Macam tu lah tu yang macam alamak malu lah sekejap kan. Sebab kita fikir macam ingatkan hotel you just like lepak like hotel lah. I mean you buat apa you nak. Rupanya you tak boleh. You kena pakai sangat improper. So dari situ. Tapi mostly leading situ banyak yang membantu lah. Even kalau masih SNY pun, bila kita nak keluar kapal kan kat KLIA tu, okay you kena masuk kanan masuk kiri, because you confused kan. You tak tahu pergi mana kan. Dia tu kadang-kadang diorang hantar sampai ke hujung, you know. Bagus lah time-time tu leading. Sebab kan 2001 airport 98 buka kan. Baru 3 tahun kan. Tapi ya betul. Macam kau cakap, aku teringat masa kita nak reporting first solo. Mana lah nak kita seorang-seorang, kau kawan tak ada. Kau seorang-seorang kat situ, kawan kau batchmate kau dah tak ada dah. Betul, tak ada. Kau rasa macam rasa macam lonely, terasing. Tapi sebenarnya jadi kru ni kadang-kadang kena fake juga. Fake tu bermaksud walaupun you tak kenal orang, tapi macam buat kenal, kena marah. Because kalau you nak ikut emosi you, kadang-kadang macam siapa dia ni, macam mana, tak boleh. You kena. Tapi ada sesengah kita ni, kadang aku pun, kadang kita rasa ego yang kita ni tidak mengaku kita ni junior. Kau cakap, aku tahulah. Takut weh. Nanti kan kalau aku tanya, aku nampak orang aku ni junior kan. Dia rasa macam aku sasah hati aku kena bully. Padahal sebenarnya kalau kau tak bertanya, lagilah orang macam tapi sebenarnya memang pandang rendah lah kita kalau kita 7-3 masa tu. Sebab I buat 70 setahun. Betul. Kita reporting tempat yang sama. Betul tak? Body. Kita masuk tandas pun tempat yang sama. Kadang-kadang kita tengah-tengah sikat rambut, tiba-tiba belakang, babe, kau nak tak New York aku? Cak, boleh lah ambil aku Cheng Ai. 7-3 You know benda-benda macam tu diorang pandang rendah lah. Ada yang peli-peli, tapi kita macam rasa rendah diri because kita 737. Tapi Alhamdulillah saya rasa because I buat concentrate satu fleet je 1 year. Jadi you kira you pandai lah. I mean you dah belajar. Ni kadang-kadang masa dah sampai startup tu, kru cakap, you berapa lama dah fly? I said 3 months. Oh pandai, very good lah. You know macam cepat. Because kita benda yang sama hari kita buat kan. Dan bila you go for Airbus, tapi masa pergi Airbus tu pula, kebetulan
ada kelas Airbus contoh next Monday. Kebetulan dalam minggu sebelum tu adalah TV3 keluar untuk jadi pembaca berita. Buat. So I pun pergilah interview pembaca berita. Masa ni setahun dalam MAS. Masa tu. Faham. So dah pergi sampai masuk final. Okay. So dia kata boleh. Because kebetulan masa kita baca dia punya skrip tu ada pasal penerbangan Boeing 77 ke New York. So lancar lah kan, because kita faham kan. Okay. So dia kata okay. So dia panggil, dia keep calling me sampai hari Jumaat. Dia kata boleh tak you datang. Masa dia nak jumpa I last interview masa tengah buat nak start Airbus. So I tengah fikir, aku kalau pergi ni aku tak dapat join Airbus. Aku nak pergi final, tak tahu dapat ke tak. Faham tak? So at the end of the day macam lupakanlah, kata maaf saya tak dapat pergi. Banyak kali dia call untuk pergi untuk final tu. Tapi ini tadi Eddie cerita dalam Eddie punya batchmate was Najib, yang first episode kita orang tu. Kau punya batchmate kan? Najib yang makeup artist. Najib makeup artist tu, dan Sherry Ibrahim kau punya batchmate juga kan? Nice to know lah. Nanti kita cerita pasal dua orang tu dekat dia. So apa jadi lepas Airbus tu? Maksudnya suka Airbus? Kau sukalah Airbus? Suka Airbus, tapi bila kita buat Airbus ada pula orang benci deflate, wide body. Kan, because kita kan kalau buat Airbus kita ada macam 4 malam dekat Istanbul. Betul. Fukuoka, Nagoya. Jadi kita kan ada panggil apa tu yang exchange money tu kan, panggil currency exchange. So diorang macam jealous lah kat situ. Kita banyak buat Japan. That's why bila dia tengok you Airbus, dia akan pandang semacam kat you, because macam jealous. Dia start party padahal dia punya destination banyak. Jadi dalam kru ni ada banyak pecahan-pecahan lah sebenarnya dalam diam lah. Segregation tu yang membuatkan ada macam so-called tak happy lah kan. Cuma Airbus ni memang pening jugalah, because bulu-bulu you masuk alamak geli besar ni, mana you nak letak. Betul. Mana you nak susun all the nak buat ais batu, kita tahu lah basic-basic, tapi cara dia kan lain kan. Betul. Tapi memang kena lah selalu juga, tapi macam kita ikut buat muka tebal. Yang penting passenger tak complain, okay, faham tak? Kan? So far alhamdulillah tak adalah passenger complain, because every day pergi flight selalu doa, ya Allah dapatlah passenger baik-baik, kru baik-baik. Kan? Passenger flight pun harap tak adalah apa-apa berlaku. Itu doa hari-hari sebelum pergi flight. Tapi betul lah, yang paling tough bukan nak layan passenger tu. Bukan. Nak layan kru. Serabut. Kalau kita kerja business lah, nak layan pilots lagi, that one is nak kata susah sebenarnya, tapi pressure sikit lah kan? Tapi zaman tu dia macam satu benda yang you kena buat ialah, kalau contoh pergi economy balik, dan dah bagi working position business class kan. So dia tahu ni make sure you kena pergi, nak stop ni pergi jumpa senior ni belajar. Itu kita pergilah buat appointment dengan senior. Betul. Pergi jumpa chief ke kan, sebab nak kerja dengan dia, especially Delhi flight kan. Delhi flight macam mana, dengan passenger pula macam ni, dengan service pula macam ni. So bawa notes, kena bawa notes, kena pergi jumpalah, supaya at the same time kalau kita dah kenal dia pun tak adalah nak marah kita dalam flight nanti kan. Tapi tu persediaan yang kena buat lah. Itu macam benda yang you takut bila you fly, you buat benda yang salah. Itu yang you sangat takut lah. Tapi sebenarnya cara dididik kita, senior didik kita untuk pergi belajar apa semua tu, actually membantu kita juga dalam kita serve passenger sebenarnya. Betul, memang betul. Sebab kita pun tak nak malu depan passenger kan. Sebab kita Malaysia Airlines dia tak sama macam ada airlines yang memang you stage daripada ekonomi sampai dah setahun 2 tahun you dah pandai, go for business class, and that allowance pun different, then go to first class. Jadi you ada step by step. Yang ini tak ada. Kalau IFS tengok stewardess ni cantik, okay first class, padahal dia baru first time, first solo for example. Jadi kelang kabut lah. Kadang-kadang bila passenger tengok macam kenapa servis kelang kabut kan, sebab kita tak ada standard macam tu. Betul. Saya rasa mungkin rostering pun malas nak pecah-pecah. Itu benda yang sangat leceh lah sebenarnya, nak pecahkan siapa pergi ekonomi, business class, kita tak ada sistem macam tu. So maknanya kau setahun lah dekat 73 bagi defleet Airbus dengan 73 lah. Dua fleet. Berapa tahun pula yang tu? Yang tu berapa tahun? Airbus rasa 3 tahun. I dapat white body tahun yang keempat. Maknanya 2004. Tak silap, yes, betul. Baru kita naik me myself 2003 naik white body. Tapi masa buat 73 setahun tu kira penat lah. Bukan penat, duit tak cukup lah, because gaji kan berapa je. Yelah, kau kita dapat situ 5,000. So my housemate cakap, nak pinjam duit tak hujung bulan? Boleh lah. You know, dia sangkut lah setahun, you know. Bila dia naik Airbus, alhamdulillah, masa tu lah mula lega. Because patutlah aku nampak kau macam orang kaya. Kenapa pula macam orang kaya? Kau jumpa dia kat mana? Airbus lah? Aku tak ingat lah, tapi macam anak orang kaya je. Rupanya gaji dia dah mahal dulu. Dia dah beli banyak barang. Orang kan ada beli kereta, beli apa. Gaji 4,000, 5,000 tahun 19. Pada usia 22.
Sebab gaji tu dia tak ada limit tau, because more customers you dapat, you serve them. Betul. You buat design untuk dorang, then based on that commission sekali dengan basic. Tapi bila dapat gaji macam tu, kau happy ke tak happy kerja ni? Kerja mana? Cabin crew tu. Sebab dah tak ada choice. Tapi sebab bila kita dah pergi, macam I pula jenis kalau kerja memang kerja lama. I bukan jenis macam aku pergi cari kerja lain, tak ada. That's why airline pun lama kan I fly. Kalau tak ada sebabkan benda yang buat bisnes selepas itu, mungkin I still fly sampai sekarang. Macam tu lah. Okay, di pengalaman kau white body macam mana pula? Pengalaman white body. Tapi sebelum tu, pengalaman kau dengan tu tadi kau cerita banyak kepada pengalaman dengan cabin crew, sesama kolik. Tapi dengan passenger ada tak? Aku rasa mencabar juga flight Airbus tu kan. Mencabar. Airbus so far ialah passenger India lah. Dia kakak India ni satu je, dia tengok first impression you dalam flight. Kalau you dah sombong dengan dia akan cari pasal kat you sampai flight. Tapi kalau you layan dia hai sir, you senyum je, apa-apa tak ada, geling kepala. Dia okay. Betul, itu yang you belajar sebenarnya. That's why kadang-kadang you as a customer pun, bila you masuk dalam flight, mesti you tengok kru juga kan. Betul. You tengok dia sombong lah dia ni. So you bawa dia you as a passenger. That's why kadang-kadang bila first impression you masuk, you senyum apa semua, percaya cakap I takkan ada masalah untuk you. Tak ada choice of me pun, it's fine because dia tengok you daripada awal. You senyum kat dia, you dah tag dia. Sebab dia orang kadang-kadang rasa macam walaupun ekonomi, dia nak you senyum kat dia, hi how are you, dia rasa macam dia bayar dan dia layak dapat. Ya, betul. Jadi kalau you buat donor dengan dia apa semua, tunggulah kau. Tak ada meal, aku cari pasal. Padahal aku tak mati pun, tak makan nasi lemak contoh. So far tak ada masalah because first impression tu kita dah jaga betul-betul. Kita dah tahu zone kita ni, kita semua kena tengok supaya dia jangan percaya pasal kita. Macam tu lah. So far memang tak ada. Cuma ada contoh satu flight Paris 777 ingat lagi. The only steward aku kat depan. Dekat bisnes kelas perempuan. Jadi geli. Lepas tu tiba-tiba malam tengah flight tu, tiba-tiba ada orang menjerit kat belakang. Gaduh, wow, menjerit pada kabin gelap. Aku macam mana ni, aku orang lelaki. Kau seorang yang lelaki lah. Babe, macam mana ni? Macam mana aku nak buat? Aku pergi belakang. Aku cakap, ma'am, aku kata please, slow. Because ma'am. Dia lah couple duduk dekat dormitory. Gaduh. Sebelum tu peluk-peluk, kru cakap cium. Peluk-peluk cium, lepas tu tiba gaduh dalam flight. Menjerit tau. Aku macam, mana aku nak buat? Macam, ma'am, please keep quiet. Aku cakap, you shut up. Aku menjerit kat dia, babe. Aku macam terkejut. Kau jerit dia? Aku jerit dia. Dia stop, dia menangis. Lepas tu semua passenger macam lega. Terus dia duduk diam. Aku pun aku rasa macam, yelah kau lelaki kat situ. Because bila idea dia kau fikir kadang-kadang dia ni jangan bagi pijak kepala kau. Because kau sebenarnya kau yang mengawal dia orang. Bukan dia orang kawal kau, betul tak? Betul. Tapi bila you dah cakap elok-elok, you cakap dia still nak lawan kau, aku menjerit. First time aku menjerit kat situ. You shut up, ma'am. Semua tengok. Kenapa dia maki kau ke? Dia maki kau balik ke? Tak, dia bergaduh dengan lelaki tu. Dia maki lelaki tu. Bila I cakap, dia still macam cakap bahasa French yang tak faham. Macam so kau tengking je lah. Tengking je lah. Itu je aku boleh buat. Aku boleh buat. Kata man, no. Tapi dia diam. Dia tak lawan. Dia diam, dia menangis. Pula. Dia menangis, dia diam. Laki dia cakap apa? Laki dia pun diam lah. Tak ada apa-apa sebab laki dia mungkin nak suruh orang marah dia juga kot. Tapi aku pergi geli, apa aku buat tadi? Janganlah dia komplain aku pula. Macam tu kan. Nasib baik ada komplain. Aku tak ada. Tak ada. Tak ada. Nasib baik. Tak ada. Tapi benda tu tapi berani kau berani, aku terkejut. Sebab aku rasa macam aku nak protect semua orang juga tau. Kau rasa macam kau seorang lelaki, kau steward. Betul. Stewardess tak boleh tolong dah. Apa boleh buat lagi? Betul. Apa kau nak buat? Betul. Sebelum kau nak pegang dia, apa baik kau cakap dengan mulut dulu kan. Menjerit. Zone D tu, aku menjerit kat dormitory tu. Aku pun pernah 737 Madras flight. Aku seorang steward. Ada passenger ni mabuk. Aku Harapan negara. Darul, you tolong. Dia asyik nak pegang bontot lah. Apa semua dengan nak arrest lah. Apa yang aku je lah. Aku juga. Aku diplomatik sikit. Aku jack dia. Aku layan dia sampai dia lupa yang dia nak minum lagi. Itu je lah. Last dia tidur. Ya. Sebab ini main dengan emosi. Benda-benda macam kenapa kau menjerit-jerit? Gaduh lah kot, mungkin tak tahu sebab apa. The crew cakap sebelum ni loving je, tiba-tiba menjerit macam yang menjerit bukan-bukan tau. Mungkin ditanya sayang kita kan saya tak dah tanya 40 kali kan. Rimas dah lelaki tu. Betul. Okay, bila you naik wide body tu 2004 tu 747 777 dengan Airbus. So macam mana experience tu? Experience tu because
you dah prepare Kau lah. pernah pergi overseas sebelum ni? London apa semua? So far tak adalah. Sebab kita pun daripada budak lagi So kan. maknanya dengan First time ever lah. London Even masa kalau KK tu pun masa nak turun tu macam wow KK you cross the ni kan Cross Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. So because KK kan hub kita kan. So pergi balik. So macam wow aku dekat KK macam tu lah. So you rasa sendiri je lah. So kat overseas pun dia benda tu senyum sendiri lah. You senyum sendiri. Oh aku First time sampai London kan. Sampai kat London tak sangka. Because bila kita belajar architecture, kita belajar bangunan-bangunan kat overseas, all the architect. So at the end of the day bila I pergi overseas, oh macam ni bangunan dia, macam ni you tengok. Betul. So pandangan you lain tau. Because you belajar bangunan, seni bina architecture. So every country you pergi, you tengok macam this is yang I study. So mata you bukan hanya mata biasa, tapi you tengok benda-benda yang you nak tengok dalam buku selama ni kan. So itu kelebihan yang seronok lah kat situ. Dan juga masa lecturer pun tahu, dia kata dia dah jadi kru. Very good dia cakap. Kenapa lecturer pula sekong? Sebab masa tu you jadi arkitek pun gaji baru 1,500, 2,000, 2,500. And then kerja arkitek sangat pressure tau. You tak ada life. You akan duduk kat situ selagi kerja you tak siap kan. So bila I fly, diorang macam support me, macam untungnya kau fly because boleh tengok bangunan. Zaman tu memang siapa jadi kru dia macam kelas lah. Zaman tu pun masa buat 70 pun Asia pun masih by DRB Highcom lagi. Hijau lagi. Saya ingat lagi bila parking sebelah tu ada steward dia pakai baju hijau. So one of my batch girl pun daripada Asia. Ya. So ingat passenger pun masa tu 73 ingat lagi. Especially kalau ada banyak sombong lah, especially kat Subang kan, dia orang datang dia campak je bag kat situ. So kita sir, you have to put your bag in the compartment. To put yourself, dia marah sebab dia kata lepas tu bising-bising. Dia kata if I got other airlines to fly, I will. Dia cakap macam okay. Marah sangat kan, Maksud Asia kan tak ada lagi kan. Okay, dalam hati aku selepas kau dapat Asia kau pergilah macam tu at least. Sebab kita the only airline masa tu kan, masa yang pergi ke domestik apa semua. Jadi bila Asia dah naik, masa tu dah customer ada. Tapi you nampak lah perubahan. Sebab at one time kita pernah buat 747, masa tu kan dia buat London. Bila dia buat London, after that dia cancel flight. So banyaklah kita bawa passenger-passenger dia orang yang dah beli tiket pergi ke London, bawa balik ke Malaysia naik 747. Ya betul. So kita macam kenapa passenger-passenger bawa banyak KFC, bawa benda-benda. Sebab dia orang dah tak tahu yang kapal tu ada makanan because dia orang expect Asia. So memang dalam tiket sebulan 2 bulan tu memang you bawa balik, dia orang pergi balik memang semua penuh dengan bawa KFC lah dalam flight. Kan macam ni Asia passenger kita faham. Zaman-zaman Kak Arus dulu, Kak Arus buat ni lah, London lah. Tapi kan bila you cerita pasal bangunan-bangunan, I remember I pun jenis yang suka memerhatikan bangunan-bangunan di merata dunia. Bila kita sampai London, the old building, macam architecture dia lama kan. Dia punya suasana lain, macam movie kan. Macam tengok movie kan. Bila kita sampai di Aussie, dia bangunan modern macam like LA kan. Yes. So setiap negara tu dia ada karakteristik dia masing-masing kan. Japan. So lagilah you suka. Memang best. Memang so kalau naik stock memang you keluar. Memang I keluar tengok bangunan-bangunan, kita enjoy the lifestyle diorang macam mana. Sebab kan kita zaman tu pun internet tak banyak. Zaman tu kita either bawa laptop, sama ada crew lounge, ada komputer, kadang-kadang senior pakai tak boleh pakai. So what else kita buat? Keluarlah jalan macam tu. Kita ada grup-grup kan, pecah-pecah macam tu. Tapi ingat dulu masa sekarang kan design Muji kata kan. Kita kat Jepun dulu, hotel Jepun dah Muji lama dah kan. Ingat lagi masa pergi Buenos Aires, first time nampak Zara kan. Wow, Zara. Habis semua tombol Zara kau beli. So bila balik KL, kapet Zara. So bila masa tu tak ada lagi home Zara lah. So bila balik KL macam you confident you pakai baju yang tak ada orang pakai because betul. You kat overseas. Betul babe. Selepas tu macam aku dulu ramai orang pakai dah. Aku dulu beli t-shirt H&M je. Belagak bangga because kat London weh. So now bila dah masuk Malaysia macam okay. Cuma harga kita dapat tengok lain kan. Mungkin murah sikit sini. Tapi banyak orang cakap Malaysia lagi murah, mungkin currency apa semua lah. Tapi kau favourite station kau? Favourite station sebenarnya suka LA sebenarnya. LA satu kata pun best, smells dia pun lain. Dan I tak tahu, mungkin I suka lifestyle LA tu walaupun dia nampak very simple, tapi I suka gaya kat situ. Macam you pergi mall, you pergi apa, I don't know, I looking forward lah kalau LA.
LA pada aku dia aku rasa berada dalam satu cerita Hollywood. Memang dalam cerita Hollywood. Bila aku tengok filem Hollywood sekarang ni, bila scene tu dekat LA, aku dapat bayangkan dah dulu aku dah rasa. The feeling kita je boleh tahu. Kita je nak cerita kat orang tak boleh. Tak boleh nak bagi orang faham. Bila kita pergi New York, bila kita tengok scene tu dekat New York, kita macam pernah pergi. Dia macam tahu dan faham. Tapi yalah, macam you pergi LA kan, you pergi dekat dia punya Hollywood Walk tu semua benda tu kan. Tak seindah khabar lah. Nampak macam zaman tu lah. Zaman tu macam lawanya dalam gambar. Kat luar macam bau hancing lah, bau itu lah macam you know. Tapi you Kodak Theatre ingat kan besar sangat. Taklah besar pun, you faham tak? Tapi you rasa macam feel you, aku dah sampai kat sini. Macam tu lah, nampak Hollywood semua kan. Just like macam bila kau sampai New York, dalam tu nampak je megah lah. Di belakang lorong-lorong itu memang sangat kotor. Sangat kotor lah. Tapi tak tahu, mungkin sekarang dah better lah. Kan. Cuma kat situ kan kita kena sewa kereta, bawa left hand right ni kan. So tapi my friend baru a few years datang, dia kata masih lagi busuk. Masih lagi belakang-belakang tu masih lagi. Tapi scary lah sebenarnya. Gelandangan masih ada lagi. Kita pergi Madison Square. Kalau New York kan Madison Square. Kita kan dok holiday in dekat je nak pergi berjaya Times Square kan. Betul. So dangerous lah. Tapi kena keluar dengan grup, tak berani lah seorang-seorang. Tapi kau memang Delamo punya kaki lah. Nak kata Delamo tak adalah shopping. Apa dia? Delamo tu dia macam tempat shopping kita orang dekat dengan hotel lah. Delamo. It's a shopping mall. Shopping mall dia besar. Yang best is because gap murah, you know. Okay. So benda-benda Victoria's Secret VS dulu memang. So bila you masuk mall dia orang, you smell Victoria's Secret tau, macam so LA. But now bila you masuk kat mall Malaysia, I remember, ingat balik masa LA. Yes. Bau tu ada kat sini dah. Macam Lush tu kan, dekat London. Kita selalu bau Lush tu dekat hotel kita. Bila sekarang dah ada merata-rata kat macam reminds me dekat London punya bau tu lah. Vibes tu lah. So best lah. Itu kelebihan sebab especially kalau buat 7-3 dulu. Ingat tak? Kita zaman-zaman tu memang 6 days trip tau. Betul. Hari ni ke kau kat Kuantan, kau kat macam everywhere, you know. Malam ni kau kat sini, malam kat sana. Macam interesting tau. Macam wow, you know. Orang jealous. Banyak orang jealous. Orang cakap macam staff pun jealous crew kan. Tapi itulah hakikat dia, cabin crew. Kerja tak senang pun, sebab kita pun pressure juga dalam flight. So bila kita keluar kat hotel, masa tu baru kita release tension kan. Cuma apa yang best pasal cabin crew, bila I join balik cabin crew, masa join cabin crew ialah bila you balik flight, tak ada orang kacau you pun. Habis kat situ je. Betul? Tak ada boss call, tak ada yes, kalau macam kerja sebelum ni buat design, klien dah message kau pukul 1 pagi, 2 pagi message, what by design bla bla bla. Kau pressure. Tapi bila you fly macam best juga fly. Kau nak fly sekejap. Nak kan. Tapi my time, sebenarnya time tak berapa betul jugalah bila I join airline tu, because baru first year flying, September 11 kena attack. Baru 2 bulan fly masa tu kan kat Singapore. Sampai kat Singapore tengok lah kena attack. Dah flight pun dah kurang masa tu. Gaji pun kurang. Dan sebelum tu ada SARS ke kan? SARS. Satu flight 14 orang, 15 orang. Alamak, gaji sikit. Macam time tak betul semua, time tak kena. Bila kau cakap pasal SARS, itu hari ada ada cerita pasal SARS ni. Yohanis punya episod tak silap, dia ada cerita pasal SARS dan ada komen datang, kenapa tak cerita lebih pasal SARS, kita nak tahu. Kau ingat tak pasal SARS dulu? Kau boleh komen lebih tak? Aku yang kita ingat yang waktu zaman tu lah, bukan SARS yang SARS yang maksud itu, kita hanya memakai sarung tangan plastik kan? Tak silap, dengan kita pakai mask juga pakai kan? mask. Itu je. Kita sahaja. Cabin crew, passenger tak pakai. Tak pakai. Tapi masa tu orang tak berani fly. Kan? So, bila kita flight 14 especially yang China route dengan Singapore something like that. Hong Kong tak silap aku. Itu yang that route only yang affected. Tapi the rest itulah apa yang info yang kita boleh bagi tahu, kita hanya memakai sarung tangan plastik dan juga mask. Itu je. Bukanlah macam yang 2020 yang COVID tu ni dengan PPE-nya semua tak ada. Itu menjawab persoalan yang bertanya pasal SARS itu hari. Kau aku nak tengok satu tu yang kau cakap yang dengan passenger kau jerit apa semua. Ada tak passenger yang macam kau suka jaga repo kau, tapi ada tak bila kau dah jaga repo tapi dia tetap juga tak happy, unruly?
not happy passenger. So far tak ada lah. Ni bagus Alhamdulillah. bang. Alhamdulillah tak ada. Dia ada doa sebelum fly. Mandi bunga seminggu sekali. Beli lunch tu dia tabur-tabur. Choice of meal Tak apa ada. semua. Alhamdulillah tak ada pun dia. Abang. That's why I say first impression tu. You kena tengok dia, you kena senyum. Kalau tengok dia muka serius kan, you kena senyum dengan dia. Because you tahu tau, lepas ni you akan melayan dia orang ni tau dalam zone you. So kalau you fikir diri you je, susah. Sebab kita fikir at the end of the day, kita nak happy kan semua orang juga kan. Kita pun kena ada, dalam kita ni kita kerja untuk apa, macam tu lah. Kerja of course kita kena serve client, kena jaga diorang. Jadi you boleh ada that mindset macam tu, you rasa macam alah dia nak minta 10 air pun aku boleh ambil je, tak kisah. You know, because of you rasa tanggungjawab you lah. Itu bagi I diri sendirilah. Kadang-kadang you fikir macam you nak main, nak enjoy, fikir nak stop. Tak, kita fikir macam aku nak settlekan kerja ni. As long as IFS tak marah aku, I leading. So far alhamdulillah semua tak ada. Cuma sebab kau dah set dekat dalam hati kau, aku nak bagi the best. Betul. You minta lah 10 hari, I okay. Bagi je. Because once you ada positive mindset tu, you tak rasa pressure sangat. Betul. Cuma pressure dengan kru je. Tu you takut apa yang you kurang kan. Cuma kadang-kadang ada satu flight Japan, ingat lagi Osaka. Kita kan kru kan biasa dekat galley kan, kita akan after service kita akan buat juice 3 orang. Kita tarik kan drinks, you know. Ni flight busy Osaka. Gitu. So tiba-tiba macam nampak stewardess tu dia buat juice, orange juice letak 3, lepas tu saya ada cherry. Oh my god, thanks. I pun minum, zoom, dia menjerit out. Rupanya screwdriver aku minum. Aku terpening sekejap. Shit, macam kenapa? Dia kata Eddie dia kata Dia buat untuk passenger. ya, aku pergi minum sebab kononnya macam excited. Dia aku daripada galley gelap-gelap tu macam thank you. Aku memang duduk kat seat tu sekejap, aku macam apa ni aku buat ni? Memang pening. Kau memang kelakar. Adalah aku tak pernah minum. Aku memang tak minum. Itu first time lah aku minum. Terminum. Rezeki. Tapi mungkin dia letak the vodka tu sikit kan. Kita takkan letak banyak because takut presiden mabuk. Tapi you rasa zoom naik ke otak you macam oh my. Tapi gaji betul dia buat screwdriver Dia stewardess tu lah. Yelah, dia itu business class ke? No, economy. Hebat. Kalau first class kita tak minum pun dalam gelas. Yalah. Kita minum tumbler. Jadi bila EY buat 3 pula tu, So dia ingat macam meraihkan lah 3-3. Lepas habis servis dahaga lah. Dia buat menjerit stewardess tu. Aku pun zas minum macam tu ya. Sekali one shot. Itu macam tidak. Rezeki lah tak. Wow. Tapi dalam banyak-banyak you night stop, you suka night stop, itu memang tak ada cerita seram ke babe? Yang macam hotel-hotel berhantu yang lain. So far macam kena pijak tu biasalah, ada juga. Itu kena pijak tu ada. You rasa macam ada lembaga dekat one time ada Frankfurt tak silap, dia macam facing airport tau, ada dapat hotel tu. Frankfurt at one time. Frankfurt ke atau Vienna tak ingat. Dia macam you buka tingkap, you nampak airportnya runway. So malam tu, so bila you tidur, tiba-tiba masa tu time maghrib tu, you rasa macam you kena empat. Tapi di sana you kena empat, you nampak lembaga hitam besar tau dekat tingkap. Sampai macam tu dia menjerit. Sampai macam Allah baru lega, dan baru tu hilang. Tapi passenger yang kena rasuk hantu ada dalam flight. Serius? Serius. Flight ke mana? Itu flight Jeddah. Dia flight Jeddah tipe 7. Kita orang masa tu kan kita pakai just tangga je kan. So masa tu Yusof kan. So IFS, so kerja business class. So of course kita duduk door 2 kan, pasti kan door 2. So bila dia naik, I pun tengoklah passenger ni, dia macam dia kecil je perempuan tu. Dia dengan adik-beradik dia kat belakang ni, dia macam tu je, dia senyum macam okay, mungkin special kot, mungkin dia orang istimewa, macam I pun senyum. Lepas tu tiba dia duduk belakang dekat zone C. Lepas tu tiba IFS kata, boleh tak bagi air kat budak tu? I rasa macam something lah, okay, bagi. Lepas tu pergi bagi kat abang adik-beradik dia. Rupanya masa tu dia dah mula nak kena rasuk. Belum take off lagi. Tak take off. Kita orang delay 3 jam sebabkan dia. So dia punya rasuk, dia budak kecil, perempuan kecil je. Tapi dia kena rasuk sampai you boleh dengar, sampai kan ustaz-ustaz kat situ dah lah ramai ustaz kat situ. Tutup selimut muka dia sampai kan baca pun still suara macam tu keluar. Suara. Lepas tu ada satu doktor Indian lah, local datang naik. Tiba-tiba perempuan tu cakap Urdu juga. Dia kata she can speak my language, dia kata. Tapi suara lelaki macam tu. Memang macam shit man. Tengok macam tu lah, jenjeling je lah. Sebab kita kan kita punya business class dengan zone C dia ada macam kompartmennya boleh buka, ingat tak? Kan kita akan tutupkan after take off baru kita tutup partition punya kompartmen, ingat tak? Kecil tu. So you boleh nampak lah, betul-betul kat depan tu je nampak. So you bayangkan diorang tak boleh angkat, dia berat gila. Selepas 3 jam baru boleh angkat.
Kejam offload lah. Kecil tu je perempuan tu. Kena offload lah. Tapi family dia half tak offload, dia je offload. Selepas 3 jam baru boleh buat keluar. Susah. Benda tu melekat kat badan dia. Sampai Mia dengar suara bukan-bukan. Wow, macam shoot. Lepas tu bila dah keluar, kita dah take off. Dia memang buat umrah ke? Memang buat umrah lah, dia buat balik. I tak tahu sama ada dia bawa benda ke dalam dia. Dia nak pergi ke balik KL, Jeddah KL, maaf. Oh Jeddah my KL. God. Dah balik lah. Balik Jeddah KL. Balik. So I tak tahu, mungkin orang cakap dia ada. Kadang-kadang kan kat sana you tak boleh simply bawa batu rakyat negara? Malaysia. So memang first time dia tengok orang kena, tapi tak nampak bentuk muka sebab dia tutup dengan selimut. Dia tutup dengan selimut. Okey, bunyi siapa? Tu. Kau punya ke? Kau punya? Dia punya. Tak apa, pergi tutup. Sekejap tutup. Baru bangun tidur aku rasa ni. Ada satu lagi. Okey, kita ada pukul 12 bangun tidur lambat. Sekarang dah lambat bangun. Tak. Oh, maknanya daripada Jeddah lepas umrah adalah tu kan kita tak tahu. Okey, tapi dia punya family cakap apa? Dah fly family tu. dia tak cakap apalah, semua terdiam sebab barang half balik, half tinggal. Okey. Sebab tak nak keluarkan barang lagi kalau semua nak turun kan. Tapi masa dalam take off tu semua takut nak tidur lah kat belakang. Semua pergilah rest, semua duduk je. Dia dekat zone mana? Family dia tu? Zone C. Zone kau lah? Business class. Business class. Jadi kita orang sibuk. Apa deck? Tak, 777. Oh, 777. Seberang je lah belakang je. So semua macam bila dia dah keluar tu kita lega, tapi kita takut macam takut benda tu ada kat situ. Orang lain pula semua tak nak rest. Semua duduk je dekat door masing-masing sebab macam ngeri. Tapi tak ada gosip-gosip sembang dengan family dia, tanya kenapa dia macam tu, tak ada dapat. Rasa ada cakap, dia kata macam bila dia dah kena sikit. Dia kata masa dia pergi dekat masjid yang jin tu punya masjid ziarah jin masjid tu. So masa tu dia dah kena sikit dia kata. Tapi once dia sampai kat ni, dia dah teruk. I rasa mungkin dia ambil barang kot. Dia kadang-kadang batu-batu tak boleh simply ambil. Betul. Sebab benda tu kena hantar balik. Kalau tak, you takkan berlepas pun, takkan take off pun. Itu memang moment yang you tengok betul-betul orang kena rasuk lah. Dan suara lelaki keluar. Boleh cakap Urdu. Doktor tu betul kejut. So itu je lah rasa nak kata pasal hantu-hantu. Yang lain tu biasalah 774. Especially 777 kan kita takut nak turun bawah kan. Betul tak? Kau memang takut? Tak pernah turun bawah? Turun, tapi I okay je. Yang lain-lain lah, make sure you kan. Tak ada pengalaman tu lah. Okay, kita akan rehat seketika. Tapi selepas ni kita akan tanya kau pasal mungkin kau alami MH37017, mungkin experience tu juga. Dan untuk pengetahuan anda, Eddie ni juga pernah menguruskan artis. Artis mana tu? Artis mana? Kita tunggu selepas ini. Terhad seketika. Dia buat apa sekarang bang? Ya, kembali lagi bersama kami di segmen yang terakhir ini setelah hampir sejam lebih, dan kita pun ada beberapa cerita yang kita nak, orang kata, rungkaikan lagi. Tadi sebelum itu, sebelum kita pergi ke MH17 apa semua dengan apa pengurus artis apa semua tadi, mungkin engkau punya kontrak tu, cerita tadi kan, kontrak kau tak disambung selepas 6 bulan ke? Apa sebenarnya terjadi sebenarnya? Dia okay. Selepas 5 tahun and then kau berhenti selama 6 bulan kan? Sebelum disambung balik. Sebab masa tu ingat lagi masa kontrak nak habis, tapi memang I ni jaga MC lah, tak MC, tak apa. Langsung tak ada MC. Sebab kita tahu macam hebat. Sebab kita kontrak, kita nak juga kerja permanent kan. So you work very hard macam tu. So tiba-tiba, tapi masa hujung tu, dah hujung 5 tahun, my satu batch depan dapat offer Qatar punya secondment. Sherry pergilah. Sherry tak pergi sebab Sherry tak boleh pergi. Sebab bila kita orang pergi meeting dekat hall apa semua, rupanya dia kata yang kontrak nak habis tak boleh. Mana yang dah baru habis kontrak boleh pergi. So kita orang tak dapat pergi. Jadi bila kita tak dapat pergi, tiba-tiba alamak, office cakap kemungkinan Cik Faiz lah masa tu, kemungkinan 3 bulan ni, dia kata 3 bulan ni mungkin tak ada panggilan lah, tak ada flight lagi lah ni, dia kata. Lepas tu go to, tengok okey lah, tunggu 3 bulan. So kita nak buat apa? Kebetulan I pernah buat ID, interior design. So I apply satu kerja dekat Taman Tun office. So dapat kerja I tu for 6 months.
Lepas 6 months tu MS panggil balik. So Alhamdulillah lah. Tapi masa tu bos pun cakap, janganlah you work with me lah. Cakap tak boleh lah, I love flying. Kau memang seronok fly masa tu. Even ID pun tak seronok Dia sebenarnya ID satu susah because you nak deal dengan klien. Because kalau you buat projek besar-besar, you melibatkan company, tak ada issue. Because the money is not owned by pekerja yang deal dengan you, because company. Jadi bila you buat, dia tak terlalu teruk. Kalau personal, you spend 100,000, 200,000, every single ni you berkira, betul tak? RM20, RM20 pun berkira. So, lepas tu tak nak bayar baki. Itu memang banyak terjadi. So banyak susah kat situ lah. Tapi you nampak bila you kerja sebelum you fly MAS, macam mana you deal dengan klien, and then 5 years you stop, you kerja, you nampak confident you kat situ tau. Then now bila I start balik after dah habis, you lebih confident. Contoh kita punctuality, customer selalu impressed dengan on time. Kalau meeting 10 minit awal, dia orang macam, sebab susah kan dia nak jumpa on time sampai kan, I akan sampai berklien. So klien macam wow cepat ya. So daripada situ dah first impression, dia kata oh these people boleh deal, because time pun you jaga. Macam tu lah. So because of airline lah jadi macam tu. Betul. So maknanya kriteria yang kerja cabin crew ni ada sesuatu yang menyebabkan you lebih suka bekerja compare dengan ID apa semua ni, because of kenapa? Beban kerja lebih ke ID? Ya, sebab ID ni kerja never ending lah. I mean kadang-kadang 12 malam, 2 pagi tiba-tiba customer nak message you, dia message je. And then esok kadang-kadang nak jumpa. So because buat ID ni bukan benda yang senang, because you kena start daripada zero. Bila benda tu nak datang pasang, you kena cari barang, you kena pergi kilang, tengok furniture design apa semua-semua, and then you nak finalkan design tu, buat collection duit. Enjoy lah. So sebenarnya enjoy, but now I enjoy because I minat. Tapi if compare dengan airlines, of course I prefer airline, because airline you rasa you dah sampai satu tahap, you dah lama dengan airline, you rasa macam relax because you kenal kawan-kawan you kan. Especially bila kita buat 380, you dah selesa. Dah selesa. Jadi bila kita dah selesa, kita dah tahu kerja kita dah confident. Then balik, kalau 4 hari off lah kau tidur, ataupun kau pergi mana-mana. So tak ada isu pasal kerja. If you buat ID 4 hari off. Ingat tak dulu kita buat 380 4 hari off? 4 hari sebab off, tu yang 4 hari off kerja apa yang ada 4 hari off? Lepas tu you fly balik Paris 4 hari off, you fly balik London 4 hari off. Zaman tu tahun 2 tahun tu memang sangat. Sebab tu yang masa 4 hari tu yang I boleh buat berjaya lain. Macam buat event management, itu kata back to the artist semua tu, benda-benda masa kat situ lah. Okay, alright. Di masa kejadian 2014 tu, insiden tu, maknanya engkau dah tahun yang ke-13 dalam airline lah. Betul. Ada your batchmate dalam 2 kejadian tu? Okay, so far yang first one tak ada batchmate, tapi baru je fly dengan diorang 2 minggu lepas sebelum kejadian. Sebab ingat tak zaman tu 380 kita hanya buat 777 sahaja. Yes. Lepas tu kita hanya dapat Beijing flight, kita cuma dapat Delhi flight. So memang every month you akan ada Beijing flight. Betul. Jadi ingat dengan IFS yang ni, yang 370 dengan Junaidi dengan apa, semua dah fly memang diorang, kita fly dengan diorang je. So the last 2 minggu I fly dengan diorang, kejadian tu berlaku. Kebetulan pula dalam bulan yang sama I nak pergi buat umrah. So I apply cuti 2 minggu macam tu. On the tarikh tu. Jadi masa kebetulan tarikh tu, tapi my next flight Beijing is 20 lebih. I think dia accident dalam belas macam tu kan? 18 18.3 kot. So I punya flight next 27. Jadi dalam proses tu is I cuti kebetulan. Betul. So bila cuti kebetulan sebelum nak pergi tu, I pergi Cerating, tiba-tiba pagi kata, babe, member-member kau semua dah hilang. Aku macam, I duduk kat sebelah laut tau kan, macam chalet. Lepas tu tengok, I imagine diorang pergi mana lagi kalau tak jatuh laut. You faham tak? So I fikir macam, aduh, diorang jatuh kat laut. I macam stuck sekejap lah dalam masa half day tu, macam tak boleh nak brain. Betul ke ni? Semua kau kenal? Semua kenal. Ya. Sebab kita fly dengan diorang selalu. Banyak. Sebab kita yang buat 777 masa tu untuk Beijing. Betul. Okay. Lepas tu untuk 370 pula, kebetulan masa I duduk dekat Stay Alam, so all my good friends ni, all the students datang buka puasa. Beijing ke Amsterdam? 17. So masa 17 tu, kita ingat tiba-tiba kita lepas buka puasa tu ada satu berita keluar cakap, so one of the stewardess menangis kat situ. NG ingat lagi. I think actually it was my flight, dia kata. I mutual flight tu dengan NG juga seorang lagi. So dia macam menangis sebab dia kata kalau aku pergi flight tu,
Memang bukan dia punya. Dia mutual flight tu dengan NG juga. NG juga. Yang NG yang macam kecil-kecil tu kan. LS NG tu LS? Tak crew. Crew. Dia macam campur sikit. So dia macam menangis sekejap. Dia kata it was my flight. Dia kata I mutual. Dia kata dia mutual flight apa? Yang Amsterdam tu lah. Amsterdam masa tu dia buat flight apa? Supposed to be Amsterdam. Dia sebab Amsterdam. Lepas tu dia mutual. Dia buat flight lain. Sebab NG ni memang dia against FTL flight. Daripada dulu lagi 24 hours dia akan muncul sampai office pun tak suka. So at the end dia dapat juga. Lagi tak suka, lagi tu MS bagi. So every month dia tak boleh lari. Tapi because dia tak suka FTL tu, dia tak pergi flight FTL Amsterdam apa semua. So takdir dia. So memang takdir dia. Tapi menangislah dia petang tu sebab dia tengok macam my flight. Tapi kau masa 370, aku lepas 370 2 hari lepas tu aku pergi flight. Kau lepas tu pergi flight? Tak. Kau cuti lama kan? Tak. Masa tu selepas I think 2-3 hari tu I pergi buat umrah lah. I naik flight 777. Oh, bukan kerja lah. Bukan kerja. So kru cakap, babe, flight tak ramai masa tu. So come business class. I cakap tak boleh, I dengan kawan I outsider 2 orang ni. Tak apa bawa je. Macam alamak. So bila pergi flight 13 orang kat depan. So muka semua murung, flight semua murung, semua sedih lagi, perasaan sedih tu masih lagi. So I macam duduk lah business class. Dan kita pergi buat, turun Jeddah lah. Maknanya kau tak bekerja lah. Tak bekerja, nasib baik benda tu tak bekerja. Maknanya lepas habis umrah tu kau start kerja balik. Tu yang dapat flight Beijing. Tak tahu Beijing tu ada. Oh, lepas tu kau dapat Beijing lagi 27 kan. I dapat. Dan roster I kosong. Tak ada dalam that time, kebetulan lah cakap. Dia dah tukar 380 ke? Tukar 370, dia tukar kepada flight number tukar kan? Jadi tak tahu, tak rasa tak pergi ke flight tu. I tak ingat. Tak pergi. Dia cancel ke, tak ingat flight macam tu. Ya, something yang macam your parents tak cakap apa masa kejadian-kejadian macam tu? Tak adalah. My parents ni very simple je. Dia tak kisah. Family apa semua. Family cuma tak ada apa-apa. Even kalau I cakap I nak kerja airlines pun daripada ID pun dia kata, oh ya ke? Okay. Macam tu je. My mum very sportive. Lay back, relax. You buat je lah apa you nak buat. Dia percaya kat kita kan, sebab kita tak pernah menipu dia. Jadi apa-apa pun kita cakap dia percaya. Okay, di tahun yang ke berapa perkhidmatan kau decided okay enough lah. That sees it. Dia sebenarnya kebetulan masa zaman-zaman 380 tu kita buat 4 hari off. So kebetulan I jumpa my friend ni seorang ni. So kita orang buat company event. That's why I panggil you one of the show tu. Kan Carnival. So kita buat event company. So bila event company, so macam mana kita orang boleh jaga satu artis ni, because my batchmate kan artis juga. So dia masa tu kan dia berkawan Cherry. So dia berkawan lah dengan Afiq. Fatah. Oh ya. Tuan-tuan perempuan artis yang suka tu Fatah Amin. So dia jaga, dia baik dengan Fatah Amin. So dia kata, so masa tu I buat dengan business dengan so maknanya Sherry yang kenalkan you dengan Fatah lah at that time. Dia kata boleh tak tolong managekan Fatah. So my business partner ni memang dia belajar events in London. So dia ada master in events. Faham. So that's why bila dia balik Malaysia, I jumpa dia. That's why kita orang buat projek-projek macam ni. Masa tu Sherry dengan Kata ke dengan Afiq? At that time? Masa tu dia tak silap I, dia masih dengan Afiq. Dia masih dengan Afiq? Masih dengan Afiq. Okay. So at the same time juga, so masa tu I fly, tapi my side more on creative part lah. So kita tak ada macam manage tu, my business partner seorang tu yang fast tu, yang dia cari klien apa semua, contact apa semua. So at the same time, macam I cuti I pergi office buat kerja apa-apa. Contoh macam kalau buku yang viral 99 kata-kata tu, akulah yang membuat buku-buku tu. Faham. Kan? Kalau tengok kat belakang mesti ada Di Stefano kan? So sebab my friend ni bagus because dia duduk overseas lama. Jadi dia cakap kita kena buat artis business ni kena make it professional. That's why kalau you tengok kenapa Madonna, orang-orang ni semua dia orang sampai tua pun dia maintain, because you ada management team. Betul. Dia kat Malaysia ni tak tahu. Dia Malaysia ni you pandang management tu as a second. Bagi you rasa you artist, you popular, you boleh bawa diri you. Tak boleh sebab macam mana, macam kita orang dulu behind the scene kan, Fatah boleh pergi cepat because belakang Fatah kita ada 10 orang. Wow. 10 orang team. Yes. Kita orang 10 orang team. Maksudnya ada PR 2 orang, ada PA seorang, and then ada buat design, macam I semua buat design, and then ada planning, lawyer semua, sebab kita nak sign contract semua kan. Because macam mana kalau you nak, even kalau you nak jual artis you pun, you kena pergi contoh you nak jadi Maybank punya orang, you kena pergi Maybank, you kena jumpa orang besar, you kena buat presentation. Walaupun artis tu tak ada, you kena buat presentation. Okay, artis I sekarang ni tengah berlakon ni, dalam bulan ni berapa dia ada busy kat sini. So kita boleh masuk dengan you punya event semua. So kita kena plan juga untuk diorang. Tu yang diorang sanggup bagi you beratus ribu as a duta.
You faham tak? Kadang-kadang artis tak nampak. That's why kadang-kadang orang tak berani nak contact you direct because takut you tak angkat phone, you tak apa. That's why dia lebih selesa dengan ada management team supaya apa-apa berlaku management di tengah-tengah. So itulah salah satu sebab juga. Tapi we work very hard juga untuk Fatah untuk tapi masa tu kau belum resign lagi? Belum. I resign 2000 berapa tu? 2016, Fatah naik 2016 kan? 2017. Kita buat dia sampai dia menang berita paling popular. 2016 sudah menang kan? Because masa tu memang kita provoke the industry. Kita tahu dia tak boleh nyanyi, tapi bagus pasal Fatah because disiplin dia sangat bagus. Bila cakap Fatah, you boleh nyanyi? Boleh. Cuba nyanyi. You know? Macam Sherry, you boleh nyanyi? Takut, tapi bila nyanyi sedap. Jadi dia berlawan tau karakter. Tapi Fatah ni you cakap apa, okay go. Tapi bila you cakap okay Fatah, kita kena pergi jumpa, ada shooting 10:30 dia dah sampai, 11 start kan. Memang dia on time. Tapi memang dia punya cita-cita pun of course dia nak menjaga family dia, you know, dia nak upgradekan dia punya life. Sebab masa tu sangat susah. Masa tu juga macam kita jumpa Michael Ang kan, masa berlakon-berlakon semua kita Surihati Mr. Pilot. Surihati Mr. Pilot tu salah satu benda yang naik lah. Sebelum tu ada juga dengan Mira Filzah semua kan. Masa tengah busy tu ialah masa Surihati Mr. Pilot. Masa tu so kau tak resign lagi masa dia tengah busy? Masa tak tengah busy. Tapi kebetulan pula masa tu airline pun kita dipaksa buat 7-3. You faham tak? Masa kita kena turun balik kan? So I frust kat situ. Kata, oh my god, malunya aku tua-tua macam ni untuk 7-3. Bukan jadi leading, jadi semua orang tua pula kat situ. Tahu, tapi masa kau turun sepatut 7-3, you jadi leading, bukan jadi normal crew. Downgraded. I macam macam mana ni? I dah situ dah rasa tawar dah situ. Dan kebetulan kita pula busy. So I decide terus bagi 24 hours. 24 hours. I stop. Memang berani. Ingat tarikhnya? Tak ingat, tapi rasa 2016 pertengahan tahun lah macam tu. Oh, maknanya kau dululah. I think myself after GB tu 2016 yes. juga. So masa tu memang I tengah busy manage dia. Jadi kita manage Randi Pangalela for 1 year juga untuk buat projek kat Malaysia. So alus pergi Indonesia apa semua kan, jumpa orang sana. Tapi dengan Fatah ni memang kita buat all out lah. All out untuk projek-projek dia. That's why masa tu naik. Tapi kita stop bila dah mula kahwin dengan Fazura dan we stop. Dan management pun bertukar lah. Dan kita lebih kepada produk-produk owner. Kan, produk-produk owner buat branding. Macam I buat branding, kita nak buat macam nak design kosmetik ke apa. So I more on that lah. Lepas lama tu, now ada business partner I pun kita dah lepas COVID dan sebagainya. Masa COVID tu kita orang ada buat satu products macam products macam body shop semua tu lah kita ada buat. Now ada kedai dekat Publica. Dan Malaysia Airlines pun ambil produk tu untuk dia punya Golden Lounge, punya toilet dan satu brand lah. Ini brand ni yang kita orang started dulu. So now my business partner concentrate on tu. Lepas tu I buat my potong kek lah. Kita potong kek sebab haluan masing-masing. Because I pun minat ID, I rather to do ID. So I buat ID for 3 years, buat sendiri. Alhamdulillah benda tu okay. Because best but you boleh manage your time. But after a while I tengok because my friend ni pun dia ada factory, dia ada apa, tapi dia tak ada siapa nak manage in terms of branding apa. So I cakap tak apa, I join you, I rebrand balik the company, especially the nama apa semua. So now we are on the right track lah untuk buat benda macam tu lah. Okay, sama totalnya engkau 15 tahun. Almost 16 years in airline. Break selama 6 bulan je lah break kan. 6 bulan. 6 bulan break and then terus 24 hours resign tanpa memikir. Kerana 737. Itu salah satu juga. Okay. Ya, itu salah satu you rasa macam alamak down, you know. Demotivated. Tak ada future ke macam ni? Macam tak ada future. You tak ada future. You rasa macam stuck. Sebab otak dia selalu berkreatif kan, nak buat benda. So bila you dah nampak ada team artis, you buat single, you jumpa all the production producer, and then buat great films, you jumpa all the Linatan apa semua. So macam wow, you know, macam satu benda baru yang you belajar. But at the same time 4 years buat tu, you rasa macam you ambil master in entertainment punya line. So tapi I lebih suka behind the scene lah. I tak ada macam ria, tak ada. Kita semua always behind the scene macam tu lah. Okay. Tapi all the values yang ada dalam cabin crew, itu mesti. That's why I nasihat kepada parents, kalau anak nak jadi cabin crew, jangan kata tak boleh. You bagi je, even 1 tahun 2 tahun. Sebab itu adalah salah satu tempat untuk diorang membina diorang punya dalaman disiplin diorang, betul tak? Kalau tak, memang susah. Sebab memang parents kalau rasa macam zaman dulu kan adalah macam kita Malaysia Airlines saja, tak ada yang lain kan, dia tak ada tambang murah, jadi orang nampak macam wow. Now because kita ada tambang murah, ada ni, jadi kadang-kadang orang punya perception tu dah macam alah, kau just a pelayan kan. Tapi sebenarnya banyak benda kita kena belajar. That's why parents mana yang nak anak nak kerja, bagi diorang kerja, because itu adalah satu tempat yang
Tak semua orang boleh dapat. Tapi once you join, you tahu jaga masa, you tahu macam nak cakap dengan orang, macam nak respect people. Benda-benda ni sangat membina lah untuk Engkau engkau berapa lama 4 episod tak baca komen kan? Ada satu komen yang mengatakan ni nak bagi tahu lah kat Zarul dengan CK. Ya, dia nak bagi tahu anak saya umur 6 tahun. Sebab BDG dia dah cerita nak jadi cabin crew. Jadi dek 10 tahun masuk. That's why yang sebenarnya yes, cabin crew gaji tak adalah sampai puluh ribu ni, tapi in Malaysia, tapi di luar negara you boleh figure boleh puluh ribu, belas ribu, tapi ya itu membina jati diri you lah. Betul. You kerja 5-6 tahun cukup, dan you pergi kat mana-mana industri, you boleh hidup. You nampak mana kru, you nampak cara bercakap dengan orang, pergaulan you rasa lain, special. Diorang macam lebih tahu hormat, diorang pandai bawa diri, diorang macam tak ada sombong-sombong sangat kan, because kita memang kerja tu memang kena neutral, kena baik dengan semua orang. So I think ya, kalau yang setengah belajar, you teruskan belajar, ambil degree ke whatsoever, ambil je. And then you nak terbang sementara nak kerja macam nak dapat terbang lu, kenal dunia, sebab travel for free mat. Dia bayar gaji lagi mat. Because dalam batchmate I pun ada yang degree in law, still diorang fly. So jati diri tu kuat lah sebenarnya kalau jadi cabin crew ni. Yes. And then lagi satu kan, pada aku lah kan, aku lebih suka dengan jadi cabin crew, aku lebih suka Malaysia. Betul. Lebih menghargai negara ni. Negara sendiri. Semangat patriotik tu tinggi. Negara kita tak ada 4 musim sejuk-sejuk, baju nak tukar-tukar. Negara kita susah, macam nasi lemak, senang. Itu, tapi dalam masa sama kita belajar daripada negara orang, banyak kita belajar benda-benda yang kita boleh ambil iktibar lah. Okey, kita sudah menghampiri ke penghujungnya. Berapa minit dah tu? Almost 23 minit dah. Then mungkin ada nak promote syarikat ke? Kau platform kita besar. Ada ke ruang-ruang kami untuk ruang-ruang kami untuk ambil perabot? Kata kawan tak tahu kan. Bolehlah kami curi 1-2. Itulah, sebelum ni pun ada cakap dengan my tu, cakap kata mungkin one day kita boleh either set upkan untuk dia, design macam backdrop, macam sponsored lah, we just give to you, and then I don't know macam mana macam tu lah. Sebab I think you punya backdrop pun of course you kena tukar time to time kan. Kalau boleh nampak macam lebih. So kalau company sekarang dia lebih kepada high end atau mid range? Dia semua boleh. Tapi sebab kita bukan company, kita juga ambil interior design yang luar-luar, yang mana tak ada kilang, kita pun boleh buat untuk diorang. At the same time kita ada own client lah. Tapi memang tough, tapi enjoy. Industri sangat tough lah, dengan ada online shopping dan sebagainya. Semua. Tapi nak tak nak you kena terlibat jugalah kan. Because bila you buat rumah orang ni, you rasa macam you kira make dream come true lah untuk diorang kan, betul tak? Dan bila you buat rumah orang, you rasa macam sebelum you buat rumah dia, you anggap rumah dia tu macam rumah you, dan baru you akan buat benda tu elok. Kalau you anggap nak duit, of course you asal boleh, betul tak? That's why benda tapi kalau nak mengumpat orang yang buat rumah ni kan, saya rasa kalau buruknya orang interior design tu, yang itulah semua dia tak bagus lah, orang tu tak dengar kata lah, yang tukang buat, yang tukang reka. Kalau cantik rumah dia, ini idea saya. Saya yang mencadangkan kayu seperti ini, lekuk-lekuk ini saya yang minta, semua engkau lah kan. Sekarang mostly klien-klien dah tak macam dulu. Klien tu dulu kan pergi showroom, pergi tak ada IG. Dia akan DM you, dan dia akan tengok macam mana you bercakap dengan orang, you converse dengan dia orang macam mana. First impression tu macam, dia ni senang nak jumpa kat rumah lah. So benda-benda macam tu kena cepat lah, kena on time, cepat. I nak rumah macam Madonna. IT company dah makin banyak, tak macam zaman-zaman dulu kan. Sekarang banyak cabaran sangat besar. Tapi Alhamdulillah
that's why I say when you give good service, orang akan bercerita kan. Kadang-kadang juga klien kata, Eddie I prefer to buat dengan you because you pernah buat dengan kawan I. Jadi senang. Kadang-kadang Facebook ni tak berani juga, dia tak kenal lah. So macam tu lah. Okay so by recommendation lah. Ini pada yang menonton tengah fikir-fikir dan nak naik dapat kunci acik-acik tu kan. Minggu depan, bulan depan nak yang kaya jual baju. Boleh DM. Boleh DM lah kan? Boleh. Boleh DM je lah. Dan tanya yang kaya jual kuih, yang buka restoran tu. Betul. Takkan tak nak pakai ID sekali-sekala. Yes. Okay, itu dia kita punya cerita bersama Eddie yang paling kelakar tu. Dia sergah hanya passenger. Ya, pedulikan. Terminum air screwdriver. Wow, satu pengalaman yang balik makanan. Menarik. Ambil balik makanan yang telah dihidang. Ambil sate. Sebab takut kali dia punya pasal, mati malu pun malu lah kan passenger. Such an experience kan. Daripada, yalah, kita bermula daripada zero dan kita build up sampailah Eddie sekarang. Okay Eddie, last nak bagi tahu apa-apa, ceritakanlah apa saja. Macam ni nak contact awak ke kan? Nak contact IG because IG lama banyak followers because masa kita jaga artis dulu banyak followers. Tapi because bila kita always post pasal Palestine lalu sekali kena ban dengan dia orang. Kena buang. Jadi now IG barulah. Iaitu yang ni Eddie Stefano. Stefano maintain Eddie Stefano KL. Tapi macam Stefano tu pun nama yang adalah dapat idea daripada sesuatu. Tapi orang dah bila tengok Eddie Stefano kan, dia cakap, babe, kita fly sekali. Asal nama kau tak ada dalam list sebab dia tak ingat nama Eddie Stefano tu nama betul. Macam tu lah kadang-kadang. Ingatkan kacokan Spanish kau. Ya. Latte. Budu. Okey lah Eddie, terima kasih banyak-banyak bersama-sama kami sharing your experience dan kami di BDG mendoakan semoga you terus sukses dengan dengan apa saja yang you buat. Kalau ada projek-projek yang perlu involve kita nak collab ke apa, just roger. Boleh. Dan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke saat ini dan seperti biasa kepada yang belum subscribe, subscribe, dan kepada anda yang suka dengan video kali ini, sudi-sudikan untuk love campur dengan kecenging. Sehingga ke video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care.